Dia buat je apa pun untuk ni, pasang tebu ni balik apa semua. Biar tempat sempit-sempit untuk dia. Baru 4 skru dah berpeluh. Ini 2 orang tau. Oi, takut aku Saya terima panggilan. Abang Din kata dia nak cabar saya untuk kerja dalam bidang mekanik ni. So saya terima cabaran tu. Saya datang ke Z Technica Automobil dekat Kampung Budiman ni. Dan kita dah tengok macam mana nak mulakan kerja. Dia punya SOP dia macam mana. So bila saya tengok ada beberapa kereta lah tengah nak diperbaiki. Pagi ni saya bersama dengan Abang Din, iaitu MD, Managing Director untuk Z Technica Automobil yang bertempat dekat mana? Kampung Budiman, Setia Alam. So kalau nak minta Abang Din buat tour sikit. Okey. Berkenaan saya, office kat mana ke? Sebenarnya kita pun baru berpindah kat sini. Sebelum ni kita dekat Setia Alam, tapi kita baru beberapa bulan lah kat sini. Jadi tak berapa lengkap lagi kita punya workshop ni. Sebenarnya kat sini untuk macam tempat customer tunggulah kat sini. Oh, customer tunggu kat sini? Lepas ni untuk kopi ke apa benda ke kat sini lah. Dan sini office kita. Office boleh masuk bang? Boleh. So ni lah office kita. Okey. Saya kenalkan dengan Kak Awa. Okey, Kak Awa. Ni Anas. Sihat kan? Kak ni dia akan jaga ni lah office apa semua, bab-bab paperwork semua Kak lah. So kalau kerja kat sini, apa-apa nanti dia akan bagilah minyak, oil filter apa semua. Kalau ada masalah apa pun boleh berjumpa dengan Kak. Kak ni pun pandai counselling. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Jamaluddin Hayat bin Zahrum, pemilik kepada bisnes Z Technica Automobile. Saya dah berkecimpung dalam bidang automotif ni lebih kurang 15 ke 20 tahun. Okey Abang Din, saya tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yes. 5 kereta. Betul. Tengah repair lah. Okey. Saya nak buat semua saya tak mampu Abang Din. Okey. Walaupun Abang Din cabar saya kan. Okey. Abang bagi tugasan kat saya yang macam dah nak siap-siap sikit. Task pertama kita cuma nak pasang turbo je. Tebu? Tebu. Okey. Saya dengan tebu saya seram kan. Wah, tak ada apa, dia okey je sekarang. Okey, Ais ni Anas. Okey. Kau boleh suruh dia buat je apa pun untuk ni, pasang tebu ni balik apa semua. Biar tempat sempit-sempit untuk dia. Kan, kita nak asah bakat dia balik. Jadi Abang Din dia tugaskan saya untuk satu tadi saya pasangkan tebu je, pasang je tau. Alright, settle untuk tebu. Oh, ni jap. Yang ni Ais kata dah okey dah. Dah okey dah. Tapi dia kata tunggu gasket dah. Saya nak pasang tadi. Oh, ya ke? Rupanya gasket tak sampai lagi. So, task kedua Okey, enjin dah kat luar. Dia orang just buka gearbox tu untuk kat luar je. Kita nak inspect gearbox tu. Awak bernasib baik sebab dia dah keluar enjin dengan gearbox. Jadi saya nak minta buka gearbox je. Ya betul. Buka gearbox ni. Gearbox ni. Saya tak boleh buat seorang Abang Din. Tak apa. Ni ada Chor, ada assist. Minta maaf saya macam ganggu awak. So saya tinggalkan Anas dengan Chor. Ni sebenarnya kereta Abang Ropi atas ni. Abang Ropi saya baru saja buka gearbox Abang Ropi. So kita tengoklah macam mana akan diselesaikan. Jangan risau pasal kita ada mekanik yang assist saya. Chor daripada Z Technica Automobil. Patah ni dah. Budak tau. Baru 4 skru dah berpeluh. Ini 2 orang tau. Bukan senang nak jadi mekanik. Tengok Anas berapa lama dia nak buka gearbox tu. Itu pun enjin dah kat luar. Secara jujur ya, saya pernah kerja sebagai seorang mekanik. Bila saya pegang balik spana, masuk balik jari di celahan-celahan ruang yang kecil, yang sempit tu, saya rasa benda ni macam terapi untuk saya. Sebab dah lama tak pegang spana tau. Cumanya cabaran tu memang saya boleh kata dalam 10 tu saya letak 8.9 lah. Hampir maksimum. Sebab apa? Sebab memang susah nak buat kerja ni. Walaupun kata mekanik kita tadi, Chor kata dia nak tukar seal saja. Seal tu pasal ni je. Harga mungkin dalam 80 ke 100 ringgit. Tapi nak kena bawa keluar, nak kena bawa turun the whole gearbox. Sebab dia takkan boleh tukar macam tu saja waktu enjin tu dekat dalam dia punya bay tu.
Tu memang mencabar untuk saya. Dan kerja mekanik ni bukan kerja yang senang. Kena ada kesabaran dan kepakaran lah semestinya. Bukti. Macam mana? Cukup agut. Okey, penat? Penat lah. Penat? Dia orang kata lulus. Cor, lulus tak Cor? Lulus? Lulus. Okey lah kalau macam tu. Okey. Tengok pun, Cor pun sambung balik. Okey, kita ada satu lagi. Alah. Department. Apa ni? Bateri. So saya bagi tahu minta bateri punya department lah. So teruskan Ni. satu lagi task bonus. Ni Haikal. Okey Haikal. Dia untuk bateri. Alright. Okey. So sekarang task dia adalah Kita buka satu bateri. buka satu bateri. Lepas tu kita buka, kita pasang balik lah. Oh itu je lah. Itu je. Okey, let's go. Alright. So SOP yang pertama dia kat sini ada fender cover. Ni? Kita pasang fender cover dulu. Kita nak protect kereta customer daripada cala ke apa Oh, kan. okey. So itu SOP yang pertama lah. Ni battery tester. So battery tester ni kita claim yang merah pergi ke merah. Merah pergi merah. Yang hitam pergi ke negatif lah. Yang pertama kita tekan bateri. Bateri, enter. Okey, normal bateri. Enter. Okey, CCA. CCA ni apa? Okey, enter. CCA ni cold cranking M. Coil cranking. Cold cranking, sejuk, okey. cold cranking M. So untuk bateri ni kita set lebih kurang dalam 450 lah CCA. Testing. Okey. Okey. Good battery. So good battery. Okey, kalau macam ni dia dah settle lah ni. Sini sepatutnya Sini okey okey lah. Okey, So faham, bacaan faham. dia okey. Okey. Betul? Angkat ni. Kita pasang balik poly battery. Okey. Ni yang ni jenis pakai quick release ni. Oh, quick Dia release. letak dah claim terus. Oh, that's good. Okey lah tu, at least kita tahu dekat Z Technica ni rupanya ada supply bateri sekali. Ya, betul. 3 task saya rasa okey, tapi sebenarnya walaupun ambil masa beberapa jam, weh, sumpah letih. Kena urut tu. Balik ni confirm kena urut. Dia ada keberanian untuk sahut cabaran. Tapi skill dia kena diasah lagi lah. Mungkin sebab lama dah kot dia tinggalkan bidang workshop ni. Saya ucapkan terima kasih juga Anas dan pihak Zayan untuk sudi datang ke workshop kami yang tak seberapa ni untuk buat task workshop macam ni lah. Sempena Hari Pekerja, saya nak ucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua pekerja. Sebab saya tahu kita nak hidup ni kena bekerja. Dan saya rasa Hari Pekerja ni adalah untuk anda semua. Dan bekerjalah seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Dan beramal lah. Itu kena seiring lah. Dan bekerja ni kita kena ada mindset. Kita bekerja kerana Allah dan ia juga adalah satu ibadah. Pasal kita nak cari nafkah. Yang penting jangan scam orang. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya selesai tugasan sebagai seorang mekanik dekat Z Technica Automobil Kampung Budiman. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Abang Din kita yang selalu teman saya dekat Borak Auto setiap hari Khamis. Dan walaupun mereka ni adalah saya umpamakan macam doktor untuk kereta kita, dan dia orang ni umpama macam wira yang tak didendang lah. Letih tau kerja mekanik ni. Apa pun, terima kasih Z Technica Automobil dan sentiasa dengarkan Zayan, Destinasi nasyid anda.